Okey, hari ni kita nak cari pokok tumpan air ataupun pokok sirih Cina. Okey, jom kita tu kan kuasa rumah-rumah je. Okey, sebelum tu kita tu kan tengok video ni sampai habis. Jom kita cari. Ni jumpa. Nama spesifiknya Peperomia polychida. Pokok sirih Cina. Pokok kutupan air atau sirih Cina pasti anda tahu dan sering melihat pokok ini selalu tumbuh di sekitar rumah anda, dan anda akan selalu mencabutnya dan membuangnya untuk membersihkan kuasa rumah. Tetapi tahukah anda pokok ini sebenarnya amat berkhasiat tinggi dalam perubatan? Pokok ini dikenali sebagai banyak nama seperti sirih laut, sirih Cina, sirih pasir, sirih air, sirih burian dan ketupang. Di sini saya akan kongsikan khasiatnya. Okey, pertama merawat gout, kedua merawat sakit sendi dan perut. Jus perahannya mampu mengelakkan jangkitan pada mata, mengubati, meredakan tirik-birik, meredakan batuk, meredakan demam, ramas dengan sedikit air dan sapukan di kepala. Merawat buasir, melegakan sesama dan banyak lagi khasiatnya. Dapat sesuatu daripada titik ni. Semoga